Ini Cikgu Azri, penyelaras batch Lefovir. Ini ramai bola sekolah ni. Semua bangun. Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum cikgu. Okey, hari ni kita akan belajar 3 formal dan 3 formal. Okey. Ni Lali, asyik tidur je. Hutang payah air tawar. Siapa boleh oyak? Kan cikgu dah cakap dah tadi. Faham ke tidak? Jadi jenis pelaburan ada 3. Yang terakhir kita ada network of. Kita semua ni kena tolong ahli Lefovir. Mereka semua ni sangat berpotensi. Potensi mereka besar. Saya setuju. Saya setuju dengan cadangan Ustaz Faradin. Anak-anak Lefovir ni bukan je tak boleh. Boleh je gi. Cuma kita para cikgu ni kena wis semangat kerja anak-anak Lefovir. Saya yakin suatu hari nanti anak-anak Lefovir ni boleh pergi jauh. Macam ni lah. Selamat datang Ustaz Abu, Ustaz Farid, Ustaz Syarul. Okey, gini lah. Kita akan bantu Lefovir. Kita press habis rank. Setuju dengan cadangan Faradin. Anak-anak Lefovir ni bukan Mereka semua ni sangat berpotensi. Potensi mereka besar. Kita press habis rank. Assalamualaikum. Yang tiga tu kejut-kejut. Ish, cikgu-cikgu ni tak penat ke? Kelas tambahan lah, kuis lah, itulah, inilah. Bukannya murid-murid nak berubah pun. Kena korbankan masa lah, tenaga lah. Hai, banyak tu. Berpencar begitu mencari. Jap, siapa tu? Kembali pulang untuk menenangi banyaknya luka. Semua dah percaya. Tapi Ali terlebih berjaya lah pula. Waalaikumsalam. Okey, dulu saya sekolah di Chester. Saya bukanlah budak yang bijak pandai. Saya hanyalah murid biasa, malah saya mungkin dipandang remeh oleh masyarakat. Dalam setiap kegelapan ada kasih yang tak tanggung. Dalam setiap penantian ada sabar yang mengabadi. Saat kami rebah, cikgu tetap berdiri. Saat kami hilang arah, cikgu terus menyalakan cahaya. Kami tahu kata terima kasih tidaklah cukup. Tapi hari ini, biarlah ia mewakili seluruh jiwa kami. Cikgulah pelita yang membakar diri hanya untuk menerangi jalan kami. Tanpa cahaya itu, kami hanyalah bayang-bayang tanpa arah. Kerana cikgu, dari sekadar tunas yang rapuh, kami belajar berdiri menjadi pohon harapan. Cikgulah mentari pertama yang menyinari gelap kami, memberi hangat, memberi arah saat dunia masih membisu tentang siapa kami sebenarnya. Kerana cikgu, kami belajar bukan sekadar untuk lulus, tapi untuk bangkit, hidup dan bermakna. Cikgu bukan sekadar mengajar,
Cikgu membentuk siapa kami pada hari ini, dan tanpa cikgu, kami takkan jadi kami. Terima kasih cikgu kerana telah menjadi cahaya saat kami sendiri belum tahu arah. Cikgu, walau suatu hari nanti kami dah berjaya, kami nak cikgu tahu, tanpa usaha dan lelah cikgu, kami bukan siapa-siapa.